pertama USM, pasukan yang biasa mereka hadapi dalam saingan Liga Premier, juga dengan 2-0. Kemudiannya mengalahkan pasukan Johor FC yang juga menyaksikan bagaimana K Devon terpaksa melepaskan jawatan. Yang paling besar upsetnya adalah menumpaskan Terengganu, yang menyaksikan juga bagaimana Mat Zanman Aris melepaskan jawatan dengan agregat 2-1. Dan inilah piala yang menjadi rebutan. Dalam sejarahnya, piala ketiga, piala FA yang mula diperkenalkan pada tahun 1990. Satu kejayaan yang cukup manis bagi pasukan Kelantan. Mereka sebenarnya berhak dengan apa mereka lakukan di dalam Liga pada tahun ini. Bagaimana mereka juga, pada saya, agak baik peluang mereka untuk menjadi juara Liga Super. Ketinggalan 5 peranan tetapi mempunyai kelebihan yang baik. Dan bagaimana juga mereka telah memamerkan peningkatan yang cukup mengagumkan. Pemain-pemain yang dibawa masuk juga begitu bermakna sumbangan mereka kepada pasukan. Tahniah kepada pasukan Kelantan. Azlan walaupun tidak bermain tetapi berada dalam pasukan. Itu dia Subra, dapat tampal keningnya. Ada stamp di dahinya. Dan kemudiannya pemain-pemain yang lain menerima hadiah yang cukup istimewa dari kerabat diraja ini. Dan piala ini, Nazab, saya percaya akan dijulang, akan dipamerkan ke seluruh negeri Kelantan sebagai satu hadiah istimewa untuk rakyat negeri Kelantan yang sentiasa saja berada di belakang pasukan ini, tak kira sama ada mereka berada di bawah ataupun di atas. Ya, ini adalah satu kejayaan yang paling manis. Mereka sudah tentu menghadiahkan hadiah ini kepada semua penyokong-penyokong pasukan The Red Warriors, di mana pasukan penyokong Red Warriors sebenarnya cukup mengagumkan bagi saya. Mereka terus memberikan sumbangan padu baik di mana-mana saja pasukan ini beraksi, dan satu peningkatan yang cukup menakjubkan ditunjukkan oleh pasukan Kelantan. Apapun, tahniah kepada Tan Sri Anwar Musa, orang yang mencintai bola sepak, telah memberikan sinar yang cukup istimewa bagi pasukan Kelantan. Itu dia pemenang ataupun penyumbang kepada kemenangan kepada pasukan Kelantan, Mahmud Gadar, pemain yang berasal dari Lebanon ini. Dia akan dipuja. Saya percaya sokongan padu daripada para penyokong, daripada penyokong-penyokong kuat Red Warriors lah yang menyebabkan beliau disenaraikan semula. Walaupun pada awalnya nama pemain dari Nigeria itu yang menggantikan beliau pada awal musim yang lalu. Nazam. Ya, satu tuah yang cukup menakjubkan bagaimana penyokong amat meminati corak permainan Gadar. Pemain ini mempunyai skill individu yang menarik. Jika beliau menggunakan sepenuhnya dalam setiap peranan, Gadar akan menjadi sebutan bagi setiap penonton ataupun penyokong The Red Warriors. Replika Piala FA. Baru dah disampaikan, tetapi jangan lupa bahawa piala yang utama itulah yang akan dijulang sebentar lagi, di mana kapten pasukan Kelantan iaitu Badri Radi akan menjulang piala ini. Kapten Marvel mencium, mengucup dan juga menjulang Piala FA 2012 selaku juara dengan menumpaskan Sime Darby 1-0. Satu kejayaan yang cukup manis bagi Badri. Beliau berjaya merangkul beberapa gelaran, membimbing pasukan Kelantan dengan cukup sempurna. Bentuk pasukan yang disegani ketika ini cukup berpengaruh, Nazam. Cukup berpengaruh di padang dan juga luar padang. Apapun, tahniah kepada Badri dan rakan-rakan yang telah menaikkan semula martabat bola sepak Kelantan. Baiklah, Selangor menang menewaskan Perak 1-0 pada tahun 1991. Kedah menumpaskan Sarawak dengan jaringan yang sama tahun 1996. Selangor menumpaskan Pulau Pinang 1997, jaringan yang sama. 98, Johor menumpaskan Sabah di Kota Kinabalu juga dengan 1-0. Selangor menumpaskan Sarawak tahun 2001, 1-0 juga. Manakala Pulau Pinang mengalahkan Perak 1-0 pada tahun 2002. Kini disamakan lagi oleh pasukan Kelantan yang mengalahkan pasukan Sime Darby 1-0.